Hai guys, saya Azhar, tapi kebanyakan daripada anda mungkin kenal saya sebagai Abang Naga 96 di TikTok. Saya telah memancing selama hampir 20 lebih tahun dan mencuba hampir semua jenis mancing yang ada. Tapi lama-kelamaan saya telah membangunkan minat yang mendalam memancing ikan giant grouper atau lebih dikenali sebagai kerapu naga. Ikan-ikan besar ini telah menjadi salah satu spesies kegemaran saya untuk dikejar. Terutamanya kerana betapa hebatnya mereka bertarung. Apabila mereka menyambar umpan, mereka akan terus menuju ke struktur seperti kolong atau pam air untuk cuba memutuskan tali. Memang cabaran besar untuk mendaratkan mereka. Metafor. Mantap. Selain itu, kerapu naga ini boleh jadi sangat memilih dengan ramai pemancing yang mengejar mereka. Untuk mendapatkan seekor untuk menyambar tidaklah mudah. Itu adalah sebahagian daripada apa yang membuatkan saya terus semangat. Saya suka proses mencari cara untuk menggodam mereka. Kecintaan ini telah membawa saya ke seluruh Malaysia sehingga di mana-mana kolam yang ada, saya boleh jumpa ikan-ikan gergasi itu. Oh, tu dia. Seram mari. Oh, ni besar kan? Bila anda mengejar ikan yang boleh memutuskan tali dalam beberapa saat di pam air atau kolong, anda memerlukan peralatan yang boleh diharap. Bagi saya, itu adalah rear pen. Reka bentuk logam menjadikan sangat tahan dan lasak, dan drag yang kuat adalah apa yang perlu untuk mengendalikan ikan-ikan yang kuat ini. Tambahan pula, gear utama mereka dibina untuk memberikan torque maksimum tanpa cepat haus atau reka bentuk di bawah tekanan, memberi saya kuasa yang saya perlukan untuk menang dan pertempuran. Saya telah lihat banyak reel yang gagal di bawah tekanan. Tetapi dengan pen, saya memancing dengan keyakinan tahu bahawa reel saya tidak akan mengecewakan saya apabila ia benar-benar diperlukan. Model terbaru seperti Beta 4 dilengkapi dengan ciri-ciri menjadikannya sempurna untuk memancing air masin. Bearing yang kedap, penutup getah pen Hedro, ammo yang komponen yang penting. Reel ini direka untuk menghadapi keadaan yang paling sukar. Oh, tu. Oh. Selain itu, dengan pelbagai pilihan untuk kesesuaian dengan bajet dengan gaya pemancing yang berbeza, pen tidak pernah mengorbankan ketahanan atau kualiti. Dari badan logam yang kukuh hingga gear CNC yang tepat, dia ini direka untuk tahan sepanjang hayat. Jadi, jika anda serius tentang pemancingan, terutamanya untuk ikan besar-besar seperti kerapu naga, pen adalah pilihan yang betul. Setiap pembelian barangan pen wajib ada waranti daripada OAG. Tunggu apa lagi guys? Jom mancing bersama pen.